Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, malam ni saya nak share dengan korang sikit resepi menu yang baru yang kita akan masukkan dekat untuk cawangan KL. Menu ni kita pernah jual dulu dekat Nilai pernah jual, dekat Ipoh pernah jual. Ramai juga request kita buat balik. Cuma disebabkan kita tak cukup staff, tak cukup tukang masak, kita tak buat lah. So hari ni kita dah cukup tukang masak yang kita nak masukkan untuk cawangan KL dululah. Resepi ni sangat simple sebenarnya. Kalau nak buat kat rumah boleh sebab biasa perkataan malas ni tak lari daripada kamus hidup kita kan. Malas nak masak, so datang sini, makan kat sini, order kat sini, makan kat sini. Okay, tapi kalau korang rasa nak cuba resepi ni dekat rumah, saya halalkan resepi ni. Alright, jom, let's go. First kali kita ada ayam lah. Kita dapat ayam ni dengan telur, tepung jagung, dengan chicken stock lah. So kita akan goreng ayam ni. Bismillah. Dah siap, angkat, letak sini. Lepas ni kita nak buat dia punya sos. Bahan-bahan sos ni lah. So kita perlukan bawang putih cincang, bawang merah, daun bawang bahagian batang, halia. Ini bahagian ujung nantilah untuk garnishing dia. So air sedikit, kicap pekat, caramel, gula, cili kering, tomato sauce, chili sauce. So ini adalah gajus. Gajus ni optional. Biasa kalau style Chinese China dia orang ada letak kacang tanah pun ada. Nak jimat kos kan, kacang gajus pun ada. Kalau nak premiumnya kacang jagus adalah. So dekat Malaysia, Chinese Malaysia dia orang memang tak pakai letak kacang ni. Dia orang memang kosong macam tu je. So first kali letak bawang. Halia dengan bawang, bau naik mak. Cili kering. Kalau tersedap, kalau tersedap tu tandanya masakan kita sedap. Alhamdulillah. Hoi. Kita masukkan tadi bawang putih cincang, chili sauce, sos tomato, gula. Kita makan. Okey, so kita masak. Okey, masukkan sedikit air dengan kicap pekat tadi. Lepas tu masukkan ayam tadi. Lepas tadi, bawang. Dah siap ni kita rasa dulu. Kena ngam. Siap, pedas ada, manis ada, cukup rasa ngam. Kita hidang ya. Bawang-bawang tu dia tak boleh masak sampai layu. Bawang tu kita kena bila gigit kita ada rasa lagi bawang tu. So siap kompau chicken untuk Oppa Zulu cawangan KL. So last kali kita ni lah garnish dengan gajus. Saya cakap ni optional lah, kalau ada letak lah, tak ada tak payah letak. Menu ni sebenarnya kita buat khas untuk cawangan KL. Sebab apa? Sebab kita nak bagi harga ramah lah, promotion untuk orang-orang area sini, yang bekerja area sini untuk lunch hour. So untuk lunch hour, kita jual harga promotion RM13, termasuk air kopi O ataupun air teh O. So ini adalah menu, orang cakap menu ramah untuk orang yang nak cuba. Menu ni yang orang rindu daripada dulu, yang teringin nak makan balik kan, ayam kompau saya masukkan balik sekarang. Okay, siapa yang malas nak masak, boleh datang sini. Siapa yang rajin masak tu, saya halalkan resepi ni, korang boleh cuba dekat rumah. Jangan lupa share, jangan lupa save video ni. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.